Assalamualaikum semua. Okay, berjumpa lagi kita dalam Ida Podcast episod Raya. Okay, selamat Raya, my episode batin. Selamat Raya semua. Okay, sebelum kita mula ni, kita nak cakap lah. Kita nak ucap selamat Hari Raya pada semua penonton kat luar sana yang menyambut Hari Raya ni. Okay, Tin. Sebelum ni, kita dah bawa macam-macam tetamu. Kita bawa daripada MPP sebelum ni. Kita bawa juga pelajar-pelajar yang aktif. Sekarang ni, kita nak bawa siapa sebenarnya hari ni? Hari ni kita pilih tamu special sikit, di mana kita ada pensyarah yang mengajar kita semua ni. Okay. Yang mengajar English untuk kita. Kemudian kita ada kawan kita sendiri, iaitu Seorang MPP lah. MPP. Okay. Dia sangat berbakat. Betul. Okay, tanpa melengahkan masa lah, kita nak masuk scene. Kenalkan dia terus sebab mesti seorang dah tanya kan siapa dia. Okay, inilah tetamu kita. Yang hujung tu. Selamat Raya. Okay, kita start daripada hujung lah. Yang bersamping tu, nama siapa? Sita? Aduh, nama susah nak sebut ni. Susah? Susah. Alif je. Alif je. Alif je, betul. Okay. Yang ni, yang sebelah saya. Alif je. Agak-agak Panjangkan sikit lah, Alif. Okay, hi everyone. Selamat Hari Raya. Okay, hari raya pertama, Miss nak ucapkan selamat Hari Raya pada you all. Thank you for inviting me. As we all know, my name is Miss Nazlin Azman. Students di KPBKL panggil I Miss Nazlin ataupun Miss Lin. Ada sikit ada no. Yang manja sikit darling. Selamat Raya yang nonton tu. Ya, dah makan tu belum? Okay. Tanpa kita melengahkan masa, kita ke sesi pertama, iaitu kita akan kita tanya, jawab. Macam tu. Interesting. Okay, siapa yang kita nak tanya dulu ni? Okay, mula kita tanya. Lebih afdal Alif lah. Alif yang pertama. Tapi kita kena daripada yang ni lah. Kita hormat yang tua. Yang Okay. Tak jauh beza kan, 2 tahun je. 2 tahun je. 2 tahun. 2 tahun je. Dah tanya apa tu? Okay. Soalan pertama, kita tanya, pernah tak rasa susah nak maafkan seseorang? Dan apa punca dia? Punca yang kita rasa macam susah sangat nak maafkan someone tu. Pernah tak misal macam tu? Okay, bersiaran di pagi raya kan, berkenaan dengan tema kita hari ni raya juga. Okay, yang menonton pun raya, video post pula KPKL, video podcast. Berkenaan dengan memaafkan ini adalah sangat subjektif. Kita tak boleh cakap kita tak maafkan sebab benda tu adalah daripada hati kan. Either you want to maafkan ataupun tidak, depends on you lah. Tapi kalau miss, I maafkan je kan. Di hari raya especially, kalau sebelum raya pun orang dah minta maaf kita kena maafkan. Betul. Orang dah cantik luar dalam. Bukan maafkan je belum. Maafkan siap lah. Asal lah. Jom. Maafkan. Pengalaman tak adalah yang tak best, semua okey alhamdulillah. Okey lah. Nampaknya itu seorang yang memaafkan juga. Maafkan I Dalam maafkan marah kita tak benar. Kalau dia tanya kita je, kita kena tanya balik. Susah ke nak maafkan orang? Susah ke ya? Allah. Tak susah. Tapi tak susah, tapi dia perlukan masa. Masa berapa lama tu? Cukuplah sebulan puasa tu. Okey, sekarang ni kita nak berbalik kepada Alif lah. Okey Alif. Ada orang boleh minum tak? Boleh minum pula. Hari ni macam puasa kan? Berpindah hidang sebab minum air. Alif jangan gunakan Makanan tu. Boleh ke? Mungkin saya nak kenal. Gitu. Jawab soalan dulu. Dapat jawab soalan dulu. Jangan makan lagi. Sabar. Aku tertekik. Saja. Okey. Orang kata Okey. Orang kata boleh memaafkan tapi tak boleh melupakan. Apa pendapat Alif tentang perkataan ayat ni? Dan itu memang betul. Bila once, contoh macam kertas yang plain, kertas A4 yang kita baru beli dari kedai, bila kita renyuk-renyukkan dan kita ratakan dia balik, renyuk tu masih ada. Macam tu lah bila kita gitu. Dalam kan. Bila kita dah memaafkan orang tapi luka tu masih ada. So once kita dah cakap, even kita dah cakap kita dah maafkan orang tu, tapi kita takkan lupa apa orang tu buat. So kita akan letak gap dengan orang tu supaya kita tak mau tu percaya dia lagi. Bukan nak kata tak percaya terus kan, tapi
Tapi sebab kita ada, macam kita pernah ada isu dengan orang tu, so dalam yes. hubungan kita jadi macam awkward sikit. Betul. Walaupun kita still je bertegur-tegur, tapi macam ada gap lah. Kita tak boleh nak putuskan silaturahim. So kita still kena bertegur. Betul tak? Kalau tak tegur tu itu dah jatuh dosa pula kan nanti. Betul. So kita still tegur lah. Kalau tak nak tegur kita, itu masalah dia, bukan masalah kita. At least kita dah tegur dia. Betul-betul. Betul tak, Miss? Nanti I komen yang tu. Okay. Okay lah. Dah Alip dah, Miss Nazlin pun dah. Kita ada lagi soalan ke? Ada. Takkan tak ada. Ya. Okay. Jadi jawapan silaturahim kan. Betul. Okay. Dia sebenarnya paling important. Jangan putuskan silaturahim dengan adik-beradik, kita, saudara kita, sebab ada pertalian darah. Betul. Kalau yang kawan-kawan tu, kalau kawan tu memberi keburukan kat kita put gap pun tak apa. Kalau kita rasa berkawan dengan dia memberi kesakitan kat kita put gap je. It doesn't mean you have to contact that person. You just maafkan. But yeah, it's very hard to forget. Betul. But you have to forgive. Sebab Rasulullah kata orang yang kuat ialah orang yang suka memaaf. Maafkan. Betul. Kelas tak? Kelas kita. Okay, next question. Okay. Yang ni macam dalam sikit lah. Alam seram. Untuk Miss Nazlin. Untuk I. Ada, boleh tak sediakan tisu dulu? Ada kat bawah ni. Tak ada. Dia tak ada sangat. Okay. Kalau boleh dan diberikan peluang untuk bagi kad raya kepada seseorang, tak kisahlah siapa, parents ke, keluarga yang lain-lain ke, apa ayat yang Miss nak tulis dalam kad tu? I memang suka bagi kad raya. I dah beli dah pun kad raya. Sebelum puasa lagi dah beli. Sebab I suka sebab Harap ada list. kad raya yang hard copy, bukan soft copy hard copy lah. Hard copy tu maknanya yang betul-betul kita yang memang Kita by hand lah. Faham? So memang itu adalah nostalgia, especially untuk millennials macam I yang lahir tahun 80-an. You all Gen Z. Kita Dia ada bertempat masa kita bertempat. Jadi yang first day I nak tulis dalam tu ialah sama Hari Raya Muaz Batin kepada anak-anak buah saya tersayang. Dengan ucapan create as much as memories as you can with me and your parents, because one day if we are gone, you have something to share. Ada something nak ingat. Kelas Anak buah, ingat kan anak murid tadi. Anak murid tak apa, kita balas terus message. Faham? Dah cakap sampai raya semua. Okey lah. Alip. Untuk Alip pula. Jangan lost. Dia macam speechless dengan jawapan. Okay, untuk soalan Alif, kalau ada lagu raya untuk maafkan someone, apa lirik pertama dengan tajuk yang awak nak letak? Atau fikir dulu. Tapi yang terlintas ke bila cakap pasal maafkan someone? Lagu dia actually dia susah lah sebab tadi direct kan lagu semua tulis dah tak tahu nak pilih yang mana. Tapi kalau melibatkan asal nak minta maaf dengan orang, lagu ni lah. Lagu raya apa paling suka? Paling suka lah apa-apa tu. Paling saya suka lagu yang setiap kali saya mesti kena dengar lagu ni. Lagu Mana sikit? Suara sedap sikit. Tu kamera sana. saya dah sebut lirik sebenarnya. Lagu Aina Abdullah. Adalah tajuk dia Syawal-Syawal Syawal. Beraya ke bukan itu? Bukan. Bukan. Itu lagu Ramadan. Salah pula. Lagu Lagu Syawal. raya, lagu Syawal. Sekejap, saya lupa lagu tu. Your question is berkaitan dengan memaafkan lah. Ya. Dia pasal alamak, saya lupa. Betul-betul saya lupa. Tak apa. Mungkin tak apa. Hayati lirik. Tapi saya tahu itu. Cuba belanja sikit. Kasih aku di sini, gemersih takdir memanggil lagi. Okay. Boleh kau jawab. Okay, tu saja. Tu segmen pertama kita. Nampaknya diorang pun jawab soalan kita, yang kita bagi tu dengan baik lah. Macam kita puas hati lah dengan jawapan diorang. Kita tak puas sebab Puan tak jawab. Okay, dia nak tanya. Okay, nak tanya balik. Okay. How about you all, lagu yang macam bagi impact dekat you Bintang Raya lagu apa? Yang boleh berjujurai mata. Kalau sebelum ni dia lagu macam bergema takbir raya, macam tu je lah. Tapi kalau bila dah study jauh-jauh ni, dia macam pulang, apa lagu yang pulang ke kampung halaman tu, dia macam pulang lah. Dia nak perantau. Dia nak perantau. Yang tu memang buat kita menangis lah. Ingatkan Kita lagu balik Aisyah tadi. Gelap sangat. How about you, Fatin?
Kalau macam saya tak suka lagu sedih. Aduh. So saya suka lagu yang macam fun-fun dia raya ni. Macam tu lah. Kalau Miss, I suka lagu Sudirman. Dari jauh ke pohon maaf. Maaflah Miss. Dah banyak kali ni macam tak buat soalan ni. All is gold. What is good? All is good. Okay. Minum. Sila habis dah. Sila yang discuss ni. Kita ada scene yang lagi menarik. Kita akan buat lagi menarik. Korang akan fikir lagi benda tu apa. So kita jumpa scene selepas ini. Thank you. Hai, kita kembali lagi ke segmen yang kedua, iaitu kita cuba teka lagu raya. Okey. Cuba teka lirik ke cuba teka lagu? Lagu. Cuba teka lirik lah. Lagu sebab kita akan nyanyi lirik. Okey. Sure. Jangan lost. Jangan lost. Tak apalah, overdose rendang kan? Overdose rendang. Okey. Kita mulalah dengan lagu yang pertama. Sebelum tu kita nak tanya, ready tak nak jawab ni? Yang hujung tu lah. Sebab kita orang akan just baca je lirik. Ada hadiah tak untuk kita orang? Ada. Boleh bawa balik Fatin. Tak apalah. So, okay. Tadi kita akan baca saja lirik tu and then korang kena teka lagu tu, lagu apa. Kami have to guess lah. Dengar sahaja lirik. Kau nak riak lah, senang je. Oh, ya ke? Yeah. Okey lah, Fidel. Kalau macam tu, suka. confident sangat kita mula dengan lagu yang pertama. Lagu Lagu pertama, Bunga? Apa ni? Ni nak teka lirik, sambung lirik je ke? Nak teka lagu sekali ke? Penyanyi ke? Macam mana ke? Kena teka tajuk penyanyi. Kalau sambung lagu, sambung nyanyi kita orang pun boleh. Korang Apa dia baca tu lalukan? penyanyi. Okay. Ready Ali? Okey, tapi dia kalau pendek je tau. Okey, kita mula pertama. Hari Raya dah nak tiba. Tiap waktu, tiap detik pastinya amat berharga. Okay. Aku terus sambungkan dia. Lagu apa? Macam pantun jadinya. Yelah, sebab kita tak boleh ikut dia punya lagu. Nanti kita senang. Klasik meriahkan suasana. Oh, penyanyi. Iman try. Tajuk lagu? Penyanyi jelik Hari Raya. Hafal Alik masuk exam. Okay. Hafal masuk exam. Okay, kali ni untuk Miss punya. Miss special ni kalau Miss tak dapat teka, tak tahu siapa. Tahu lah Miss. Okay. Ni kalau Miss tak dapat bercaras ke? Boleh. Boleh cakap tapi Boleh nanti kena kat luar lah. Kena kat luar je. Silakan Okay. soalan. Jangan kau lupa ketupat di dapur. Rendang di kuali, jangan biar hangus. Cuba lihat itu kanak-kanak berlari di halaman rumah bermain bunga api. Ni lagu lama kan? Ya, berbahaya. Apa lagu Dia dah melotak ni. Jangan kau lupa ketupat di dapur. Tahu penyanyi perempuan. Siapa nama? Alik balik, jangan jawab dulu. Balik, sabar, hold. Fazila John kan? Bukan. Sadi Sahuri. Bukan. Mesti boleh semua penyanyi. Perempuan ke lelaki? Perempuan kan? Perempuan. Jangan kau lupa ketupat di dapur. Apa tadi? Kanak-kanak. Jangan lupa ketupat dapur. Rendang di kuali, jangan biar hangus. Cuba lihat itu kanak-kanak berlari. Cuba lihat itu kan? Betul. Tajuk dia? Halaman rumah. Tapi jangan aku nyanyi. Bermain bunga api. Tajuk tak ingat. Tajuk? Ingat ni. Saya ingat ni. Sabar. Tajuk? Dia tajuk dia kat ujung-ujung. Jangan kau lupa ketupat di dapur kan? Dan biar hangus. Tak ingat lah Ali siapa penyanyi ni? Lagu tajuk dia betul tak? Bila Tabir Bergema. Betul. Hebat ya? Penyanyi siapa dia? Dia sama ada dua je. Nur Kumalasari. Bukan. Ada satu. Dia start dengan F kan? Salah. R. R siapa? RB. RB. Rafiq Abuang. Mana tahu Allah. Okey. Kita nampak lah. Hebat. Kita nampak lah Alif ni seorang suka menyanyi. Tapi kita ada dua lagi lagu. Ambil. Benar. Lagu Tapi ketiga. saya tak ada bawa balik patin tau. Payah. Aku betul. The song. Okey. Di kau tiada kini, daku bersendiri menunggu merindu. Tak tertahan dia lagu air Aisyah mata, ni pulangan kan? Salah. membasahi di pipi di pagi Aidilfitri. Aduh, lagu ni macam susah je. Ulang balik. Di kau tiada Di kini. kau tiada kini, daku bersendiri menunggu merindu. Tak tertahan air mata, membasahi di pipi di pagi Aidilfitri. Di pagi Aidilfitri nama lagu ni. Betul? Kan? Siapa yang penyanyi perempuan kan? Ni lama-lama.
Itu lah tu. Cuba clue-clue Tadi sikit. Sahuri bukan? Rafiq Abang juga. Bukan. Kita dah buang. R. Penyanyi Singapura ke? Allah. Kita Google jap. Lagu lama. Lagu lama. Siapa lah orangnya? Dia nama Rosna Amaris. Amaris. Rose tu dah betul. Rose tu betul dah. Rosalinda Ayam. Siapa kan? Rosna. Bukan Rosna. Bukan. Roslat ni. Rosnani. Bukan. Roslan jaga Miss. Roslan berapa orang? Penyanyi wanita. Penyanyi wanita. Penyanyi lama. Tahun ni 2016. Lagu ni. Tahun 2016. Apa ya Ros? Rosita Islim. Bukan. Rosita. Tahun 2016 lagu ni. Penyanyi lama Rofat. Siapa ni? Siapa lah? Tak tahu lah siapa. Okay, bedak lah. Okay, lagi bak. Ana Nafali kan? Rose tadi. Tadi dah cakap Rose kan? Rose. Ariana Ross. Nama dia Rose Maria. Betul. Rose Maria. Tajuk dia? Dia nyanyi. Cuba nyanyi sikit macam mana lagu dia. You tahu tak lagu dia macam mana? Ha? Cuba dengarkan lagu ini. Dengarkan lagu dia. Okay, kita nyanyi kat belakang nanti lah. Okay. Seterusnya. Okay, lagu yang terakhir untuk Alif. Ni kalau Alif tak dapat tak cakap apa. Okay. Alam senang je. Okay. Okay, selamat. Okay, apa tak? Tak apa lagi. Alif. Okay, selamat Hari Raya. Ketawa bersama, janganlah berduka. Miss, saya tahun lepas sebulan nyanyi lagu ni. Buka kelas susah. Dalam kereta lagu sama je. Nampak sangat ikut pergi beraya. Lagu Saloma ke? Bukan. Dia ni yang Salah, baru. Baru. Lagu ni Saya latest. tak ikut Miss Beraya pula. Lagu Penyanyi tahun lepas. lelaki kan? Perempuan. Ini Zakri ke? Oh, Hari Raya. Betul. Macam ni sikit. Nyanyi lah. Ada betul. Macam gelak je. Dah habis ke? Dah. Okay. Kita pula. Kita orang pun ada nak bagi. Tapi kita ada satu game lagi tau. Abang kita pula. Tak ada ni. Kita nak cepat sebenarnya. Kita kejar masa. Sebab Okay. Ada yang nak ganti Dia tahu ke? dia nyanyi. ada yang nak ganti jadi host ke? Okay. Our turn. Our turn. Kita Aduh, bagi Kami bagi lirik lagu, you all teka siapa penyanyi Kali lagu dan kita bagi 3 huruf je. Dari Miss. Apa nama lagu tu? Betul ingat Saya ingat. Tak ingat betul. Tak ingat. Tak ingat nama lagu tu. Tak ingat. Tapi jangan lagu lama tau. Lama tak tahu sangat. Tengok tu lah sebabnya. Allah. Kita ni kena bergaul. Okay, apa? cuba kita tahu. Kita tahu kan. Cuba. Okay, lagu dia macam ni. Pending. Macam ni lagu tadi Miss. Okay. Sayu hati ini makin sayu. Oh, saya hari ni ada. Kena penonton. Kau tahu. Aku tahu diri. Aku tahu tajuk. Kan lah. Ya Allah, lagu ni Sayu. famous. Sayu hati ini makin sayu. Macam Bersirat. sabarlah. Kurat. Sabar. Saya. Sekejap saya. Sayu. Awalnya kan? Terus je. No, siapa penyanyi perempuan? Tapi lebih lama. Aku tak tahu sangat. Ya Allah. Ya Allah. Ni kalau ada Datuk Tak payah beraya lah Kalau tak tahu. ada ni kalau presiden satu negara tahu marah. Ya. Takkanlah lagu ini pun tak kenal. Aisyah. Ya Allah, dah Malaysia penyanyi nombor 1 negara tadi. Penyanyi Liza. nombor 1 negara. Siti Nurhaliza. Salah Ali Syukri. Betul Siti Nurhaliza. Nama lagu? Di pagi raya. Salah. Astaga. Sayu. Air mata di air fiksi kan? Air di mata Syawal. Air mata Syawal. Kuranglah sinonim. Nyanyi sikit Miss. Cari Lagi. Sayu hati ini makin sayu rindu
Desa Permai. Jangan banyak dia nangis. Okey. Okey lah. Okey, kita Sebab dia punya lirik seterusnya tu sangat menusuk di hati. Wajah ayah bonda kan. Main di mata. Kita buat wajah ayah bonda, kita tiba-tiba shaking. kita dah shaking je kita. Kita dah shaking juga. Okey. Kita seri. Betul lah. Seri. Okey. Game kedua apa? Tak sabar ni. Okey, kita next kepada game kita yang kedua is teka emoji. Berdasarkan teka kuih raya berdasarkan emoji. Okay, macam mana? How does it related? Kita orang bagi emoji yang berkait dengan yang perkataan-perkataan hampir sama tu. Okey, lepas tu kita teka apa Nabi Suhaib tu. Boleh. Make sure be and famous lah. Kita start dengan Boleh lah. Famous satu. kuih yang pertama. Okay, boleh? Tak ada nas. Push. Tunjuk sikit. Okey. Gambar tu. Rasa lapar pula. Okey. Semua bisa jawab. Makanan kan? Okey. Okey lah, okey. Okey, tunjuk sekali gambar Yang kedua. Sarah sebut. Sarah Alif. Alif. Sarah Bisa sebut dua dah. kan? Okey. Alah. Nampak bawang. Kopi ni terbersih. Tunjuk gambar tu juga. Dia bawang. Oh, elemen dia. Ni kerepek. Nama macam bawang. Bukan. Okey, Allah kita Aziz. Minta maaf lah. Ayuan dia bagi raya. Kuih raya yang kau. Boleh tunjuklah gambar tu. Pernah tak tahu gambar tu. Okey. Kuih raya yang keempat. Nanti diorang Yang ke Kuih raya keempat. Konflik jagung. Itu salji. Apa jagung salji? Madu. Konflik madu. Oh, snowflakes. Snowflakes. Okey. Konflik madu. Kuih yang kelima. Boleh ambil nafas tu. Makan kuih dulu, cik. Tadi konflik madu kat sini. Favorite tu. Okay, next. Tak berasa kesian. Dia usah makan bahulu je. Okey, kuih raya. Kerepek bawah. Lip, ada dah menangis. Nanti show dia. Okey, situ. Tak apa leh. Okey, ambil Tak nafas payah beri dia, dulu. tak dapat duit raya pun. Menang dapat kuih raya ni je. Okey, kuih yang kelima. Okey. Aku Tak zombie. nampak tu. Makan buruk. Betul. Sayur. Dah nangis selesai ni. Okey. Ni akan jadi kuih yang terakhir Makan tau. buruk ada tu. Next. Allah. Okey, kuih terakhir. Kuih ni dia extraordinary sikit. Apa ni? tenungkan. Chopstick. Tak ada renung-renung. Chopstick. Cheese chopstick. Apa cheese? Apa dia bunga Batin? Batang cheese. Gambar kek. Lepas tu chopstick. Kek tu apa? Cheese cake. Kan? Chop. Chicken chop. Apa ni? Tolong. Gambar kek strawberry. Okey. Kek lapis. Bukan. Kena pergi berkuih. Habis apa? Jom. Kau sudah Sama tak boleh bagi. jawab. Bukan chopstick. Cepatlah ni. Kek tu kuih. Dia kek ke kuih? Kuih. Kuih bangkit. Kuih bangkit lah. Sebab tu dia macam tu. Chris, bukan Chopstick bangkit. ke bangkit ke bangkit. Habis apa? Bukan bangkit. 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 Okey, chopstick fungsinya Makan. Kepit. Kuih kepit. kuih sepit. Kuih sepit. Lah. Kau tak kuih sepit tu yang mana? Kuih sepit yang mana? Oh, yang lipat-lipat. Lipat-lipat tu. Allah Akbar. Salah. Okey. Makan kuih-kuih macam tu. Okey. Makan bahulu je. Sabar. Minum. Cepat minum. Okay, minum dulu. Dia macam kejayaan. Itu tamu tak jemput lagi. Tahu rumah ni bertuah betul lah. Minum. Allah Akbar. Sabar. Aduh, lama lah. Aku dah menangis tu.
TV dia boleh tutup. Habis lagi game, balik lagi. Habis lagi game kita. Tadi clear ni tak ada. Tak ada. Astagfirullahalazim. Saya Kenapa kunci buat diri game saya. macam ni? Saya nak game macam tu. Saya kunci hari ni. Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Okay. Okey, terima kasih lah. Seronok kan pagi-pagi raya kan. Maaf lah, Ifat minta maaf sampai menangis. Okay, so game kita Sabar dah Alip. habis. Gegar-gegar lontong lagi. Aduh, sedih sangat lah game ni. Seterusnya. Wah, okay. Habis Kita dah lagi. pun habis untuk scene game. Okay, kita jumpa. Alah, dah habis tu. Next scene pula. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat Raya. Bye. Okay, Alhamdulillah kita dah berada di segmen terakhir. Dan sebelum kita nak penutup untuk segmen ni, okay, kita ada sedikit permintaan untuk Miss Lin dan juga Alif. Betul. Okay, iaitu minta Minta dulu tak? Ya, maaf. Tak. Okay. Minta maaf sangat-sangat. Minta maaf sangat-sangat. permintaan daripada kami lah untuk nyanyikan lagu raya yang Miss Lin dengan Alif suka. Sama Satu boleh? lagu raya. Berkena nyanyi bersama-sama ke? Seorang satu. Alif dulu. Miss lah dulu. Boleh stop. Alif lebih abdul. Miss dari apa? Okay lah, kita dulu daripada Alif lah. Kau yang boleh pada Alif, aku boleh pada Lam. Belakang. Apa kata usung? Tak nak. Okay. Okay, Alif dulu lah. Miss utamakan yang muda-muda. Yang remaja. Masih nak percaya lagu ni, Miss. Saya rasa esok bertutup. Kita jumpa esok lah. Rancang-rancang lah. Lagu rancang-rancang sikit. Lagu apa Okay, cuba korang nak dengar lagu apa? Tak, ini lagu yang memang setiap raya kau kena dengar lagu ni. Tak boleh tak dengar. Lagu ni kot. Saya buka muzik kat sini. Tak perlu. Ting-ting-ting piano. Lagu Okay. tak boleh fikir, tak boleh fikir. Sebab tak boleh fikir. Lagi lagu tu. Lagu yang kau suka Aina apa lah? apa je. Aina apa tu? Beraya ke rumah yang pertama. Kan ada surprise kan? Okay. Apa-apa je. Okay, ni bukan lagu aku suka lah, tapi ini lagu yang apa yang terlintas lah dekat kepala. Kepala every time raya lah. Lagu ni lah. Pulanglah aku merinduimu sayang, ku menunggumu di hari raya. Apakah suratan Aidilfitri suatu titik akhir? Sekejap, kita nak ulang balik. Okey, ulang balik semula. Maaf. Tadi ada kemasakan teknikal. Maaf, sangkut dia katanya. Okey, sekian. Sekian lama bercinta. Okay, dah tak. Oh, okay. Lagu. Lagu apa ni? Lagu tu bila teringat balik rasa macam saya tengah menunggu someone untuk datang kat saya lah. Masya Allah. Ya, tabarakallah. Okay. Lagu misal raya kan? Tapi aku Alif penat. Lepas masak. Tak apalah untuk Alif sedang. Okay, sudah. Terima kasih. Lagu Aisyah kan? Lagu Ya, Aisyah. betul. Kalau Miss, lah banyak lagu Miss dengar time raya. Macam-macam lagu rancak ada, lagu slow pun ada. Tapi lagu yang Miss memang selalu suka sangat lah kan nak dengar. Lagu DJ Dave, lagu apa? Bila tiba hari raya tu, bila tiba hari raya. So Miss lagu gembira kan? Keluar terus. Okay. Tapi lagu yang selalu dengar, dia macam bila kita dah hilang mak ayah ni, kita tak ada mak ayah dah kan. So macam Miss, I lost my parents already. So every time raya, lagu yang akan macam bagi dia akan bagi impak sikit. Lagu tu lah, lagu Sudirman tu. Dalam dingin subuh, lagu tu kan? Kan? Bapa ibu nak bayar je tak? Dalam dingin subuh, hatiku terusi kenangan nasi tiri di rantauan. Sikit. Sudah. Dari jauh, Okey, mohon dah. maaf. Okey. So kita tak ada mak ayah dan nak minta maaf kan. Macam tu kita daripada doa dan lagu je. Okey, selamat raya semua. Okay. Terima kasih. Maka dengan itu berakhirlah episod kita pada hari ini.
ni. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum tu kita nak ucap terima kasih kepada tetamu sebab Sudi datang hari datang ni. juga. Kepada Miss Lin, Sama. Alif. Terima kasih lah juga sudi jemput sampai mati tak nampak dan gelak-gelak. Okay, insyaAllah. Before we end, I would like to say thank you so much to EDU podcast KBKL, to Bunga and Fatin, they did good job kan. Thank you to all spectators yang selalu tonton podcast KBKL. Teruskan menonton. Kita akan ada banyak lagi podcast yang best-best daripada pelajar-pelajar KBKL. Teruskan menonton dan terus bagi sokongan untuk kemajuan anak-anak KBKL. And to those yang pernah I sakiti hati dia, pernah terasa hati, I minta maaf. Okay, kepada yang mengenali dan tidak mengenali, Selamat Hari Raya, Muazzin Batin. Okay. Ada To all of you also. Untuk kawan-kawan saya, untuk lecturers, selamat Hari Raya, maaf Zahir. Zahir Apa? Batin. Sekali. Okay, untuk kawan-kawan saya, untuk semua lecturers, selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Minta maaf kalau ada terkurang, terkasar bahasa apa semua. And then, minta maaf juga kat korang kalau ada yang termarah-marah tu. Ada banyak tulis. Skip aja. Okay. Dia berdendam dengan saya. Allah. Tak adalah. Okay. Bunga ada ucapan sebelum kita tamat. Tak ada, just nak cakap selamat Hari Raya kepada semua yang menonton hari ni. Terima kasih untuk masa korang tengok kita orang punya podcast daripada mula sampai akhir. Saya pun nak ucapkan Selamat Raya, maaf zahir dan batin kepada semua penonton yang sedang menonton Edu Podcast ni. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun nampak macam kurang sopan. Minta maaf. So, terima kasih semua. 1, 2, 3, Selamat Hari Hari Raya.